Rajin ya kalau troli. Nak belanja masuk ke Lotus. Campur satu tam satu mami. Biskut ayah ada lagi itu kan. Grade B, grade A tak ada. Ambil lah satu. Ke sana ke? Boleh lah. Boleh lah tu. Rumah tak boleh putus telur. Kalau dia ambil Nutella, tarik. Paling ambil besar sekali dia ambil. Main ambil je. Ambil kecil boleh. So siapa ya dah habis sekarang? Tukar ambil yang kecil je lah. Nanti tak habis ya. Bukannya buat kek pun. Apa? Nak ambil lah. Ambil apa? 4, 3. Cukup lah. Abang Mat apa? Coklat dah? Mana dah? Bawa troli. Ambil ayam. Habisan ayam kat rumah. Jangan ambil ayam dalam 3 ekor. Ambil udang. Besar sikit. Ni kecil. Boleh ambil satu kembang kali. Jalan ambil isi ikan 46. Suami jalan nak ambil ikan, suruh ambil ikan. Tempai untuk masak asam pedas ambil dalam 3 potong. Kita nak ambil udang kecil-kecil ni murah sikit 25. Yang besar kita buat masak lauk, yang ni kita buat masak-masak campur-campur kat tom yum ke. Buat masak tom yum kan sedap ni. Ya. Ambil lah sikit-sikit. Abang Mat jangan main naik air tu. Ambil ceri hijau. Tarik jom. Aja. Penuh. Bawang kecil boleh ah? Ambil yang dah. Boleh cantik tak? Boleh lah tu. Boleh lah. Masuk je. Saya timbangkan. Ada yang boleh lah. Ni bawang. Ambil satu. Ada yang kecil. Boleh lah. Ada jagung, baru sampai. Anak Zara suka jagung, Zara nak pilih dulu. Mana plastik? Ambil apa sayur? Boleh lah ambil. Cantik ke tak? Ambil yang muda-muda, saya tua sangat. Ambil dalam berapa ni sebiji sebiji macam RM1.50. Anak Zara suka sangat jagung. 4. Baru sampai kan? Bocor pula plastik ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tongkol. Timbang.
46. Kenapa? Berapa nih sekilo? 399 kan? 3 biji sekali. Boleh lah. Telur kat bawah sekali ya. Tengok jangan empap. Nah, jom. Oh, nak ambil buah apple je ah. Mana? Ambil ada satu. Nah, timbang kita nak ambil ni. Mana tarik ni? Buah apple untuk bekal-bekal kakak pergi sekolah. Mana buah apple ni? Timbang dulu, pegang tu betul. Ambil ni. Mana lagi apple ni 399. Pegang tu tu. Angkat, kau jangan hempap pula ke atas troli. Payah. Ni berapa satu bakul? Tayar lah. Ya, tayar lah. Ada daun tu tak daun ketumbar ada. Oh, ni boleh standby satu. Oh, itu dah masak. Mana kecapnya? Saya nak ambil. Mana kecap potong ni? Tak ada ke? Ambil. Dia kalau beli tak ada. Jom. So siram tu ambil apa? Ni yang warna merah ni. Troli. Ini siram. Apa? Kita nak bayar ni pun dah penuh syarat troli. Apa? Es krim? Apa tu? Cantik. Taruh plastik. Tarik, belum lagi. Troli letak, tarik sikit. Nah, tarik depan sikit. Cepatlah. Tu troli tu mama nak masukkan barang dalam kereta. Tolak sana sikit. Ha. Boleh lah. Ha, buka bonet. Ha, buka bonet. Mau beli apa? Soto Suami Zara tadi singgah. Kita dah sampai rumah. Suami Zara singgah beli apa tadi semua? Beli tahu bergedil ke tahu belau Ada 6, 2, 4, 6. Suami Zara dah makan 4. Tinggal 2. Kicang sama kecap memang sedap. Soto. Zara masak lambat sikit hari ni. Dia tak kemas ni. Zara nak tuang dulu sup dia. Sebab dia masuk dalam plastik kan. Masuk dalam kuali bulat. Soto ayam. Dah tahu berapa ringgit ni satu bekas. Tapi memang sedap soto dia dekat Lotus ni. Apa-apa yang orang jual kat Lotus tu, dekat kedai makan tu sedap-sedap. Telur wajib. Ingat tadi nak beli udang masuk Lotus. Terambil ambil. Sampai berplastik-plastik, beg-beg. Ayam tadi asalnya ambil 2 ekor. Lalu suami dia kata ambil seekor lagi. Jadilah 3 ekor. 2 ekor dah 27. Berapa ya ayam sekilo ni?
Kilo 699 dekat RM7 juga sekilo. Ni ikan merah. 17 ringgit 3 potong, 3 slide. Zara ambil kepala, Zara ambil isi ayak ikan je. Ambil sotong kembang 14.98. Sekilo berapa dekat Lotus tempat Zara? 749 dekat sekilo. Oh, lebih sekilo. Zara barang basah dan letak ke sini dah. Kita nak unboxing barang kering je dulu. Bila bawang kecil Zara habis, suami Zara, kita orang ni belanja, seorang masuk sini, seorang ke sana. Tak boleh belanja. Kalau Zara masuk belanja pilih sini, suami Zara ke sana. Ini Zara kehabisan cili padi hijau. Cili padi merah besar tu ada lagi. Memang kuat makan cili, nak kuat makan pedas kan. Masak sikit. Ini suami Zara tengok, pantang betul. Dia ingat anak Zara kan semua suka temikai susu. Hari tu baru lepas belanja temikai susu dia. Ini sebiji dah berapa ni? Temikai wangi 2 biji ni RM13. Sekilo 39. Betul lah tadi ya. Dia dah macam dah bonyok sikit, tapi dalam dia tak tembus lah. Memang sedap. Bau dia pun dah sedap. 2 biji dah RM13. Suami Zara tadi ambil 3 biji. Sebiji ni RM6. 3 biji sekali dah borong. Bawang putih Zara pun habis. Zara ambil bawang besar itu. Lepas belanja bawang besar ada lagi. Ambil jagung. Jagung ni setongkol 145. Dalam 6 biji Zara ambil tadi. Berapa semua ni? RM8.70. Buat sekali rebus. Ambil bawang besar. Zara kebiasaan bawang Holland. Cuma tak ambil bawang besar je. Ni standby je buat stok Zara. Nak masak spaghetti sikit-sikit kan. Untuk bekal anak Zara. Tengok Abang Mat. Apa mimpi dia entah nak beli ni. Nak makan dengan roti. Mana pula rotinya. Ambil sos tiram buat stok Zara pun. Yang kering-kering ini Zara biasa buat stok je. Aduh, hai. Pukul 11 dah. Tadi kita keluar dalam pukul 9 lebih. Lepas pukul 10 lebih pun dekat pukul 10. Tunggu Abang Mat balik dari sekolah agama. Bayam. Oh, resit tak tahu. Suami Zara yang simpan. Bayam banyak beberapa hari makan. Tak bayam merah. Tadi suruh ambil sawi, dah lupa dah. Kulu-kile. Sotong Zara habis. Ambil daun ketumbar, rajin masak tom yam. Kangkung juga suami Zara ambil. Memang tak tinggal, tapi kan. Ambil suhun. Suhun Zara habis. Pucuk ada lagi. Ingat nanti nak masak sambal goreng. Sedap juga dah lama Zara tak makan sambal goreng. Ada hati ayam. Oh, ni roti. Sebaik tak bonyok. Renyek. Ambil kayu manis. Ni yang cepat habis. Saya sebut rempah lain banyak. Kulit kayu manis yang Zara punya laku cepat habis. Jarang-jarang ada roti durian. Jarang tau. Ni tadi kebetulan ada. Sebab ambil 3. Ambil Maggi laksa. Jarang beli ni. Suami Zara teringin dia kata. Belilah sebungkus. Apple. Ni kalau dah kehabisan buah. Nak Zara suka buah apple. Buat bekas sekolah. Ambillah tam-tam. Buat kudapan Zara. Bukan setakat anak Zara suka. Suami Zara dengan Zara pun suka makan jajan-jajan. Jajan tam-tam. Apa lagi suami Zara beli tu? Barang basah. Ni tak barang banyak sangat. Sikit-sikit macam gini pun beratus juga. Merah tadi. Oh, berapa ni sebiji tadi? 748. Sekilo berapa ni sekilo? Sekilo 199. Buat standby, buat stok buah. Buat temikai boleh simpan kan 2-3 hari. Tadi ayam. 3 ekor semua ayam Zara. Zara nak settlekan ayam je. Yang lain-lain ni Zara nak masuk peti. Masuk bekas, masuk peti. Ini udang tadi. Ini udang yang kecil tu udang besar tadi. Suami Zara suruh mula tadi nak ambil udang besar je. Suami Zara cakap ambil udang kecil. Buat teman-teman mami pun memang kebetulan memang dah habis. 28. Lebih sekilo 25. Ambil ikan lele. Nampak tengok macam tak besar, tak kecil, sedang. Zara suka ikan lele. 798 ikan paling murah, paling sedap. Masak belado memang saya suka ikan keli. Ini tadi udang besar. 28 ni tadi. Suami Zara. Dia kalau belanja. Suami Zara kalau belanja, Zara pula seram. Tapi tak apa, dia cari duit. Pandai-pandai lah dia manage duit. Ambil ikan bawal. Ni pun suami Zara pilih tadi. Zara tengah pilih ayam. Tahu dia dah pergi pilih ikan bawal. Dia kata besar-besar. 2 kali masak. Sekor. Dan ambil 2 ekor. Sekor ni berapa?
kira kilo, sekilo 749. 2 ekor dekat 2 kilo 1498. Tak banyak mana tu sebab semua Zara nak makan tahu tu kejap. Pecahkan ayam ni. Ni ayam ni dia dah potong kecil sikit, ni potong 4. Zara lagi suka ayam potong 4, senang Zara nak bagi-bagi masak kan. Ni dia dah potong sesiap tadi. Kami Zara nak ambil 2 ekor, suruh ambil 3 ekor. Dapat satu bekas ni ayam. Ni udang kecil-kecil nak masak tom yam ke, nasi goreng ke. Zara suka guna udang lotus ni. Walaupun nampak macam gini tapi dia segar lagi. Nanti kita salut dengan gula, dia segar lah, tahan sikit. Dia besar sikit. Suami Zara geram. Dia pula yang geram tengok udang besar-besar. Besar udang. Zara ambil keli 3 ekor. Tadi. Besar ni boleh sedapkan masak terung pula keli berlado. Dia dah siap siang, nanti Zara bersihkan. Ikan keli kena bersihkan, dia dah siangkan. Kalau tak siang lagi memang Zara terus simpan macam ikan bawal hitamnya. Zara tak siang simpan. Ni dia dah siang, nak kena basuh. Ni ikan merah Zara ambil 3 potong je cukup nak masak asam pedih. Ni potong kembang. Buat makan nasi lemak sedap. Dah basuh sesiap, Zara nak masuk dalam bekasnya. Boleh masukkan gula yang besar. Ni segar kata kan. Jadi setakat ni Zara amalkan macam gini, udang Zara tetap segar. Tak adalah sampai bulan-bulan. Buat 2 kali masak. Zara tak payah siang. Ikan merah, sotong kembang, ikan keli yang besar keli. Kita nak simpan dulu ikan-ikannya. Udang kat bawah ni. Ni Zara ada ayam lagi separuh. Ni ikan telepia merah. Ni ikan siakap. Ada 3. Ni tak masak lagi. Ni kita nak masukkan apa? Sotong kembang, ikan keli. Belum lagi masuk ayam ni. Masya Allah. Ni ikan merah, ikan bawal. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini ayam 4 kali masak. Ini boleh buat masak nasi ayam seko. Sepindik. Pekatan. Dah settle barang basah. Kita nak susun barang kering. Okay, sebab semua video Zara salah tutup sampai sini dulu. Sebab semua kita jumpa next video. Settle barang kering dulu, barang basah dah settle. Dekat 1 jam menyetelkan barang basah je.